Alhamdulillah, saya berada di salah sebuah kawasan ruko tetangga di dalam Negeri Selangor, iaitu kawasan ruko tetangga Taman Seri Mewah, Kajang, daerah Hulu Langat. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua jentera perpaduan di JPNAN Negeri Selangor, termasuklah kepimpinan kawasan ruko tetangga, Tabika Perpaduan, Skim Rundaan Sukarela, Mediator Komuniti dan Sekretariat Rukun Negara dan Kelab Rukun Negara untuk sama-sama mengibarkan jalur gemilang di kawasan ataupun di premis masing-masing. Dan jangan lupa untuk kongsikan usaha untuk mengibarkan jalur gemilang ini di media sosial tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya menyeru kepada semua kawasan rukun tetangga yang berada di Negeri Selangor UAMnya dan di daerah Hulu Langat ini, marilah sama-sama kita laksanakan kempen kibar jalur gemilang sepanjang bulan Ogos ni. Kerana kempen ini telah pun bermula pada 19 Julai yang lepas yang telah dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di Ipoh Perak. Dan kempen ini akan berjalan sehinggalah pada 16 September. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-69 pada tahun ini. Merdeka! 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 Merdeka!